Okey, jom kita terus selami topik ni. Selamat datang ke sesi ulang kaji pantas untuk pendidikan Islam topik 1, fokus pada surah Al-Ikhlas. Macam biasa, kita nak pastikan anda betul-betul pegang konsep utama, kata kunci penting dan fakta-fakta yang memang wajib lekat dalam kepala untuk exam dan kehidupan seharian nanti. Jom kita mula. Untuk pastikan kita sentiasa fokus, kita akan lalu 5 perkara utama sekejap lagi. Kita akan bergerak dari sejarah macam mana surah ni turun, kita tengok fakta asas, kupas maksud setiap ayat, fahami apa sebenarnya yang surah ni tuntut dari kita dan semestinya kelebihan kerohanian bila kita amalkannya. Kita terus masuk ke bahagian yang pertama. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya insiden yang menyebabkan surah ni diturunkan? Kalau anda hayati tulisan khat surah Al-Ikhlas yang sangat memukau ni, ia bukan sekadar seni visual semata-mata tau. Struktur ayat ni yang indah ni sebenarnya merupakan satu jawapan yang sangat tepat kepada satu cabaran spesifik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Semuanya bermula dari satu soalan penting ni. Bayangkan, golongan musyrikin datang dan senaja bertanya, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Mereka nak tahu deskripsi fizikal tentang Allah. Dan teka apa? Persoalan inilah yang menjadi asbab utama Allah SWT turunkan surah Al-Ikhlas sebagai jawapan muktamad. Ia bagaikan satu profil ilahi yang sangat berkuasa untuk menjelaskan sifatnya yang sebenar. Sekarang, mari kita lihat beberapa fakta asas yang anda kena ingat luar dalam. Okey, ada 4 butiran penting yang memang wajib hafal. Pertama, ini adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Kedua, ia sangat ringkas, ada 4 ayat je. Ketiga, ia berstatus makiyah, maksudnya diturunkan di Mekah sebelum berlakunya hijrah. Dan yang keempat, ini paling kritikal, ia menegaskan kemurnian mutlak tentang tauhid. 100% menolak sebarang bentuk syirik. Seterusnya, jom kita beralih kepada maksud ayat. Macam mana 4 ayat yang pendek ni boleh membina satu kefahaman yang sempurna tentang pencipta kita? Kalau kita pecahkan ikut urutan, naratifnya sangat-sangat jelas. Langkah pertama, kita isytiharkan yang Allah itu Maha Esa, Tunggal. Langkah kedua, dia adalah tempat tumpuan mutlak semua makhluk memohon hajat. Langkah ketiga, ini yang menyangkal sifat biologi manusia. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tiada permulaan atau pengakhiran. Dan langkah keempat, kesimpulan mutlaknya, memang tak ada siapa pun atau apa-apa entiti pun di alam semesta ni yang setara dengan Allah. Cukup indah kan? Tapi, faham maksud ayat saja tak cukup kalau tak ada tindakan. Kita kena tahu apa sebenarnya tuntutan surah ni dalam kehidupan seharian kita. Dekat sini, kita akan petakan konsep teologi yang besar tadi kepada pelan tindakan harian anda. Bila kita meyakini konsep tauhid, aplikasinya kita kena sentiasa ikhlas dalam ibadah. Bila kita faham Allah tu tempat memohon hajat, maknanya kita tak patut berputus asa, teruskan berdoa hanya pada Dia. Memahami konsep Allah tiada keluarga pula mengajar kita untuk sentiasa kagum dengan kehebatan ciptaannya. Dan meyakini kesempurnaannya, maksudnya kita kena banyak bersyukur dan sentiasa insaf betapa lemahnya diri kita ni. Akhir sekali, jom kita bincang pasal pulangan kerohanian. Apa kelebihan luar biasa bila kita betul-betul amalkan surah ni secara konsisten? Cuba anda bayangkan fakta ni. Ada satu hadis sahih riwayat Al-Bukhari yang menyebut membaca Qul Huwallahu Ahad ni nilai pahalanya sama macam kita baca 1/3 daripada keseluruhan Al-Quran. Ya, 1/3. Bayangkan betapa besarnya pulangan yang Allah nak bagi hanya untuk pembacaan ikhlas 4 baris ayat yang sangat pendek ni. Memang luar biasa. Dan bukan tu saja tau, selain daripada ganjaran 1/3 Al-Quran tadi, amalan membaca surah ni juga secara tak langsung menjamin ganjaran syurga, membersihkan dosa-dosa kita dan yang paling kritikal sekali, ia bertindak sebagai perisai yang melindungi kita dari perbuatan syirik. Bila semua ni ada, ia memang akan membina asas kepribadian seorang Muslim yang sangat mantap jati dirinya. Jadi, ini cabaran terakhir untuk anda bawa balik hari ni. Lepas dah faham kuasa besar, kelebihan dan tuntutan praktikal surah ni, macam mana anda nak jadikan surah Al-Ikhlas ni sebahagian daripada rutin harian anda secara sedar mulai hari ini? Jangan biarkan ia sekadar surah yang dibaca laju-laju masa solat je, tapi betul-betul hayati maknanya setiap kali anda membacanya. Fikir-fikirkanlah, ya? Terima kasih sebab join sesi ulang kaji pantas kita. Teruskan cemerlang dan kita jumpa lagi.